Ia adalah untuk memastikan insulation berada dalam keadaan selamat untuk digunakan. Hai, kita jumpa lagi. Saya K. Bala. Hari ini kita akan belajar mengenai insulation test secara mendalam untuk memastikan keselamatan sistem pendawaian anda. Ujian secara mendalam untuk insulation test itu adalah DAR dan PI. Ujian ini digunakan semasa pemasangan solar, kabel, transformer dan juga motor. Ia adalah untuk memastikan insulation berada dalam keadaan selamat untuk digunakan. DAR, Dielectric Absorption Ratio. Okay. Ia menunjukkan bagaimana insulation menyerap voltan dalam masa yang singkat. Bagaimana ia berfungsi? Kita kenakan DC voltage dan ukur insulation resistance pada 30 saat. Kemudian, sekali lagi pada 60 saat. Kemudian, kita bahagikan value 60 saat kepada 30 saat untuk mendapatkan DAR value. Ujian ini akan menghasilkan antara 3 keputusan. Baik, sederhana dan lemah. Jikalau value kita dapat 1.25 ke atas, ia bermaksud insulation berada dalam keadaan baik dan kering. Jikalau kita dapat value di antara 1.00 hingga 1.25, insulation sederhana, mungkin ada kelembapan. Dan jika kita dapat value kurang daripada 1.00, ia bermaksud insulation lemah, kotor ataupun basah. Ujian ini akan mengambil masa 60 saat dan sesuai untuk digunakan untuk testing di site. Okey, seterusnya PI, Polarization Index. Ujian ini akan mengambil masa yang agak lama, iaitu 10 minit. Ia akan membantu kita melihat bagaimana prestasi insulation pada masa tempoh yang tertentu. Kita akan mengambil data ataupun mengukur insulation pada minit yang pertama dan sekali lagi pada minit yang ke-10. Dan untuk dapatkan hasil PI, kita kena kira seperti jika hasilnya kita dapat 2.0 ke atas, ia bermaksud insulation berada dalam keadaan baik. Nombor 2, jika kita dapat hasil di antara 1.0 hingga 2.0, ia bermaksud insulation berada dalam keadaan sederhana. Dan ketiga, jika hasilnya kurang daripada 1.0, ia bermaksud insulation berada dalam keadaan lemah. Untuk melakukan kedua-dua ujian ini, DAR ataupun PI, anda boleh menggunakan PV Check Pro daripada HT Italia.
Multifunction tester ini direka khas untuk pemasangan solar dan turut mempunyai fungsi ujian insulation yang canggih. Apabila anda menjalankan insulation resistance test, PV Check Pro akan ambil bacaan pada 30 saat, 60 saat dan 10 minit. Ia akan mengira dan mempaparkan bacaan DAR dan PI tanpa perlu kira secara manual. PV Check Pro ini sangat berguna untuk pemeriksaan solar atau kerja penyelenggaraan. Ia membantu mengesan kelembapan, kotoran atau penuan kabel solar sebelum ia menyebabkan kehilangan kuasa dan wang anda. Saya sediakan jadual ini untuk rujukan anda. Atau anda juga boleh menggunakan PV ISOTest dari HT Italia. Ia sama seperti PV Check Pro tetapi tidak boleh measure voltage open circuit dan current short circuit. Okey, kesimpulan video kali ini. DAR memberi jawapan tahap kekeringan insulation, manakala PI memberi tahap ketahanan insulation. Kedua-dua ujian ini sangat penting untuk memastikan sistem elektrik berfungsi dengan prestasi yang terbaik. Kalau nak belajar lagi, follow UIT.